Lagi nak dekat election Johor, lagi banyak fitnah saya dapat. Sampai gunakan video yang mahal-mahal, guna studio untuk jatuhkan saya. Tapi yang paling lawak sekali dia yang kata saya ada banglo mewah berjuta-juta ringgit, ada swimming pool. Inilah tempatnya. Jom saya tunjuk rumah sewa saya yang juga merupakan pejabat saya dan muda. Tengok semua bekerja kat sini. Dekat sini juga. Hanya satu bilik je yang saya boleh guna kerana yang lain semua sudah dijadikan pejabat. Sebab itu bila jadi menteri dulu, saya tolak tanah, saya tolak rumah banglo dekat Putrajaya. Saya sewa je rumah. Dan pada masa yang sama, saya juga merupakan menteri pertama yang isytihar segala aset dan segala proses kontrak di KBS open tender. Tak ada kepada kroni. Sebab itu saya tak takut. Saya tak ada kereta mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, saham berjuta-juta secara haram. Yang saya ada adalah iltizam perjuangan untuk ubah Malaysia. Tapi yang pelik bin ajaibnya, kenapa tak nak pula siasat banglo-banglo besar, kereta-kereta mewah, jam tangan, beg yang mahal luar biasa yang dimiliki oleh menteri-menteri atau bekas-bekas menteri UMNO BN yang lain. Kenapa takut? Saya percaya satu jam tangannya saja dah boleh beli segala harta yang saya ada. Berani kerana benar. Nak siasat-siasatlah, nak dakwa-dakwalah, nak tekan ugut-ugutlah, kita lawan berhabis-habisan. Muda ingin membina Malaysia yang maju, beramanah, berintegriti, bermaruah. Johor bangkit.